let's say kalau Spiderman tak ada hati nurani tu apa semua, Batman boleh Betul lah. dikalahkan. Ayat kau tadi kalau terbukti dalam komik ke storyline dia memang ada hati nurani. Susah main kalau macam tu. Kalau gajah boleh terbang. So hi, assalamualaikum semua, welcome back to Film Vision YouTube channel. Di mana kita akan korek plot sampai Anip Jamal call kita untuk stop. Thank you so much Fix sebab sudi jemput kat Correct Plot. Salah aku tengok kat YouTube, salah aku tengok dekat TikTok. Aku nak tiru konten kau pun aku tengok juga. Actually aku nak terima kasih kat kau sebenarnya. Sebab datang ke sini, actually ke rumah aku ni lah. Rumah aku ni agak jauh apa semua. Biasalah tu, tak apa. Jalan dia penuh dengan berliku-liku. Kau kena faham, nerd alert. Bila nerd tu, jiwa nerd tu memerontak, dia tak kisah. Faham. Kita nak melontarkan pendapat dia. Thank you so much. Thank you so much sudi jemput. Terima kasih lah. Kalau untuk korang semua yang mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu, Anip sekarang ni bukan sekarang, aku rasa dah beberapa tahun lah. Dia merupakan founder untuk Kora Maca. Yang mana sekarang ni ada branch dekat TDDI, Cyberjaya dengan Kampung Baru, and soon aku nak buka dekat Sunway Pyramid. Okay. InsyaAllah. Yes. Okay, dan juga bukan founder Kora je, Anip juga is a member untuk Sembang Wayang. Dan sekarang ni pun kau ada channel sendiri kan sekarang? Sekarang ni aku baru try lah untuk buat dekat TikTok Yellow Pocket. Kat situ kita cerita pasal pop culture lah, semua benda lah, tak kisah Marvel ke DC kita cover semua. Tapi baru berjinak, tak sepower Correct Plot, tapi insyaAllah kita akan berpower sama-sama. Berpower sama-sama, itu satu ayat yang tepat lah. Sebab kita nak semua channel kita naik. So aku mengharapkan sokongan daripada korang semua. Tak kisahlah. Thank you. Yang baru datang kat dalam video ni ke, baru kenal aku ke, baru kenal Anip ke. So harapnya korang dapat support lah kita orang punya channel. And also aku juga ada penulis Sembang Wayang. Jangan dilupakan. Aku mention lah. Sebab Izzat selalu cakap, Adib selalu cakap, bila nak record, aku selalu busy. Saya dekat kafe, tiba-tiba keluar pula dekat komen ni. So Izzat, Adib, next aku akan shoot dekat Sembang Wayang. Sorry sebab diorang suka memanggil-manggil, panggil Anip je suruh masuk dalam studio. Okay, lepas ni aku akan set up masa. Tak apa, dan ni pun kebetulan hari ni kau kebetulan sebab aku kat area rumah kau kan. So kita jalankan. Alright. Tadi sebenarnya kita cakap pasal Yellow Pocket tu ni. Okay, alright. Sebab kau punya channel start untuk naik sebab kau borak satu topik ni lah. Faham. Yang mana kita akan borak lagi detail pasal topik tu. Yes. Okay. Tapi ada beberapa soalan yang aku nak tanya kau. Boleh. Sebab aku rasa macam tak proper kalau aku tak tahu kau punya minat tau. Sebelum ni kita berpodcast dekat Sembang Wayang ke apa semua. Betul. Kita asyik borak pasal Marvel, kita borak pasal DC. Marvel pun sekarang dah teruk. Sure lah, aku nak start dengan topik tu. Jangan kan. Kita baru nak gaduh ni. Okay, sabar. Okay. So aku bagi satu, ni segmen yang aku panggil Korek Sampai Jadi. Okay. So aku nak tahu sedikit sebanyak Korek sampai jadi, korek in literally. Yes, betul. Aku nak tahu lah sedikit sebanyak kau punya minat on selain daripada Marvel lah basically. Okay. Ready Ready. So the first one, cerita kartun apa yang kau paling suka? Kau ada satu kartun ke banyak-banyak ke tak kisah? Tak kisah. Usually kalau aku rasa aku berkongsi sama juga dengan feed dengan follower lain. Aku start dulu dekat TV1 ataupun TV2 kot. Cerita Dragon Ball 8:30 pagi. Okay. Memang dia akan sekejap je. Time tu lah aku start minat Dragon Ball Z. Lepas tu bila aku dah besar sikit, aku tengok dekat TV9 petang-petang. Dora the Explorer, SpongeBob SquarePants, Chuck Zone, Kappa Mikey. Kau ingat lagu dia? Try. Alamak, aku pernah pakai dekat kura-kura punya ni, aku lupa lah. Sebab yang dalam otak aku sekarang ni ada satu lagi, Cat Dog. One Monday berebum-berebum. Betul. Sekejap. Apa kabar lagi? Blazban Natangali Tadagar. Sebab Kapal Maki, kalau siapa yang tak tahu, Kapal Maki tu dia macam melibatkan dua jenis artwork daripada US dengan Japan, anime. Betul. Yes, lepas tu aku suka watak dia satu lagi, bos tu suka pokok bonsai. Betul. Aku lupa dah nama bos dia tapi itu cerita superhero kan? Tak, dia nyanyi dalam Kapal Maki. Aku lupa lah reference apa, tapi cerita dia bercampur-campur lah. Is a good thing macam tu lah.
And itu yes, kartun-kartun tu dia selagi SpongeBob SquarePants, aku tak tahulah generasi sekarang dia tahu SpongeBob, tapi kalau kita tengok setiap episod tu tak sesuai untuk budak-budak. Aku setuju. Jokes dia tu untuk orang dewasa. Betul. Kita tengok masa budak-budak, oh gelak, tapi bila kita dah besar tengok, gelak dia dah jadi lain. Berbeza dia punya, tapi seronok lah. Itulah aku punya childhood aku. Tapi kebanyakan yang mewarnai aku ada Dragon Ball lah kot. Kau okay, Dragon Ball dia not so called macam kartun lah. Itu consider anime tak? Dia anime lah. Okay, kau ada layan anime lain ke? Tak ada lah. Itulah aku kurang sikit lah. Okay, faham. Okay, tak apa. Okay, so kedua panjang tak apa, okay je. Santai je. Okay, kedua, cerita kartun yang kau nak ada live action. Okay, to be honest, aku nak Dragon Ball, tapi itulah Dragon Ball pun gagal sangat-sangat. Memang sangat-sangat gagal. Ada Dragon Ball Revolution kan, 2000 aku rasa Evolution lah. Evolution. Ui, itu aku tengok poster pun, aku rasa aku pernah tengok dulu. Tu zaman CD ke zaman tape, aku tak tahu. Zaman CD lah kan. Okay. Memang barai lah, tak apa-apa lah. Kau nak Dragon Ball lah? Aku nak Dragon Ball sebenarnya tu benar. Tapi aku rasa aku nak dia local movie, local cartoon. Okay. Aku dah lupa sebenarnya satu local, tapi aku nak sangat dia ada live action. Nanti aku ingatkan balik. Okay, tak aku apa. lupa. Tapi most of it aku rasa aku low-key lah, aku nak Dragon Ball lah sebenarnya. Tapi aku faham maksud kau. Mungkin kau nak Dragon Ball live action yang bagi justice kepada karakter tu lah. Betul. Tapi somehow aku rasa time tu kan teknologi pun macam nilai kan. Sekarang ni kan macam One Piece, Netflix kan ada teknologi. So padu kan. Aku yang tak minat, tapi itulah kalau aku cakap ni memang betul, aku setuju. Aku dah membazirkan satu nikmat dunia tak layan One Piece. Okay, maksudnya sekejap, kau layan kedua-dua season? Aku layan season best. Shit. Dan aku start, dia simple lah. Maksudnya skrip dia aku boleh faham, macam ni rupanya dia punya dia punya cara dia, and then kuasa dia macam mana dengan Nami. Dia tu lah. Tapi aku jujur aku adalah bangsa Netflix lah. Okay. Bukan bangsa komik. Sebab bila aku cakap, bila aku berang dengan orang yang komik, oi kau tak tengok lagi begini. Okay, fine, faham. Sebab kau tengok Netflix? Baru tengok Netflix. Tak apa, aku pun sama kak. Kau ni jugalah. Aku start One Piece, walaupun aku tahu kewujudan dia. Sebelum ni pun tengok kak kata apa ni, anime One Piece dekat TV apa semua. Cuma aku stop, tak layan One Piece. Walaupun ramai cakap, kau tengok One Piece best gila. Ni pasal perjuangan persahabatan kawan-kawan apa semua kan. Nakaman. Tapi aku macam aku tak tertarik nak tengok. Faham. Until bila keluarkan Netflix tu, baru aku start balik One Piece. Yang anime punya lah. Sebab aku tak tahulah betul ke kalau aku salah. Dragon Ball dulu baru One Piece kan. Sebab kan dia punya founder dia, show ni aku serius. dia inspired daripada Dragon Ball lah. Okay. Yes. Sebab dia pun ikut macam contoh Dragon Ball, ada time Dragon Ball sahaja kan masa dia kecil-kecil. Time tu lain konflik dia, and then dia cakap okay, One Piece bila ada time dia adalah some to the stage yang macam okay, dia lagi best adventure dia, dia lebih kurang macam Dragon Ball, tapi tak sama lah kan. Faham. Somehow itulah aku mengaku yes, aku dah membazirkan satu nikmat dunia tak layan One Piece. Tapi tak apa, lain Netflix pun okay je. Tak ada masalah pun. Right ni, yang ketiga. Baik. Since kau peminat superhero, yes, the best superhero film all time. Ni tak kisah tau, Marvel, DC, etc. Okay. To be honest, sebagai fans Marvel, aku enjoy Endgame. Endgame, bukan sebab aku bangsa Endgame. Okay. Dan satu lagi sebab aku juga adalah walagan. Okay. Aku ada minat Guardian of Galaxy trilogy lah, ketiga-tiga tu. Aku rasa tu antara naskah ataupun wacana yang barang baik lah. Dia memang barang baik lah. Sebab James Gunn, okay, kau bayangkan aku justify kenapa lah. Sila. James Gunn dia macam kau bagi, okay, Kevin Feige bagi barang tak famous. Okay, kau ambil barang ni, kau famous kan. Setuju. Dia make it sebab sampaikan, okay, kan kita faham kan kalau macam filem tu famous atau tak kisahlah Marvel ke MCU ke, dia akan comics akan selarikan dengan ikut trend masa tu kan. Memang sold out comics online offline, memang orang cari balik komik yang tiba-tiba Star-Lord pakai baju macam zaman-zaman kan diorang kostum diorang kan macam yang ni kostum yang kau masukkan dekat dalam Guardians of the Galaxy Volume 3 ke? Yes, yang biru merah. Betul, yang dia nak ikut tu. Orang siapa cari benda tu, and then orang cari mainan figure.
betapa powernya lah James Gunn. Tapi aku faham ada je orang macam James Gunn buka, okay, kita tolak kita pilih isu dia apa-apa isu dia, okay. Kita borak pasal dia punya barang dia, naskah dia tu kan. Itu yang aku rasa macam, to be honest, aku tengok Guardian of the Galaxy 3 yang last tu dekat Indonesia. Mesti aku pergi Indonesia lah. Memang FOMO lah, sepatutnya pergi Indonesia kita jalan, pergi tengok wayang lah, cerita Guardian of the Galaxy pula kan. Sedih lah sebab dia kan cerita pasal kau nangis tak? Aku tengok dengan tunang aku cover lah, tapi aku sedih lah. Sedih. Okay, aku walaupun soalan ni tak ada tau. Okay, since kita borak pasal Guardian of the Galaxy ni kan. Kau senang menangis tak tengok movie? Jujur. Apa ada tunang kau ke? Tak ada tunang kau ke? Aku kadang-kadang tu aku suka tengok movie tu, aku letakkan diri aku sebagai watak utama tu. So contohlah dia ada masalah dengan bapak dia. Aku okey dengan bapak aku, tapi saja aku cakap aku ada masalah macam dia lah si biji. Somehow aku suka macam fetish aku kalau fetish, watak tu tak dapat justice yang secukupnya. Dia akan sedihnya, ya Allah, dia macam aku lah walaupun tak macam aku. Kesiannya dia walaupun dia watak hero dia terpaksa korbankan sekian-sekian. Sama lah macam for example kalau Guardian of the Galaxy 3 yang pasal Rocket. Pasal kisah Rocket cuy, aku pun relate. Mungkin aku pun macam Rocket juga tiba padahal tak ada kaitan. So aku rasa untuk dia ada campuran nerd dengan sentimental, mudah menangis lah, macam tu lah. Faham. Tapi kau enjoy tak? Kau macam tak enjoy ke Guardian of the Galaxy? Kau suka ke? Aku suka. Bagi aku Guardians of the Galaxy, thank you sebab tanya. Guardians of the Galaxy Volume 3, aku rasa tu yang paling best tu antara ketiga-tiga tu lah. Betul. Aku paling suka. The villain pun aku rasa story pasal Rocket pun Cuma kalau nak cakap pasal Guardians of the Galaxy, aku rasa paling yang aku sedih, menangis masa Yondu korbankan diri dia. Yes, betul. Aku somehow menangis lah masa tu. Betul. Aku tak tengok kat wayang lah. Aku tengok dekat laptop. Kau tengok dekat laptop. It's okay, tengok juga. Tak tengok salah. Ini sorry aku tambah sikit lah. Ini teori-teori liar lah. Aku tengok dekat Reddit lah kan. Dia cakap sebenarnya naskah Guardian of Galaxy 3 tu, Guardian of Galaxy 3 tu sebenarnya itu adalah surat cinta terakhir James Gunn kepada Kevin Feige. Kan masa tu Kevin Feige nak pecat dia. Aku pun tak tahu apa reason. Aku tak tahulah diorang punya some kind of conflict lah kan. Sebab James Gunn meletakkan diri dia adalah Rocket. Dia lah Rocket dalam situ. Ya ke? Itu dia punya fans teori liar lah. Dia kan macam mungkin tak dapat something. Aku tak tahu apa isu dia. Yelah, fans pun marah kan sebab sedap gila kan. Dia sedap. Boleh cerita tu and then dia hang out dengan end credit scene yang ada new Guardian of Galaxy, ada Warlock apa semua. Ada Fire Lavel. Macam-macam lah. So benda tu macam dia kata maybe James Gunn merajuk jadi Kevin Feige dekat. Aku masa mula tahu yang James Gunn leave MC tu aku macam sedih ke Tapi bila dia tahu dia pergi ke DC, aku sama excited, tapi aku tak nak DC lebih-lebih lah. Sebab kau setia pada capitalist DC pun capitalist. Aku masih setia dengan Marvel lah. Cuma aku wishing the best lah untuk James Gunn. Aku harap dia boleh buat cerita-cerita yang bagus lah kat DC tu. Aku rasa Kevin Feige akan Gunn masuk balik lah. Tapi satu soalan. Okay. Ni tak ada pun dalam skrip aku. Asal dia pergi buat Supergirl lah. Aku looking forward untuk Supergirl. Tapi kau tak rasa macam lagi bagus kalau dia buat filem macam Batman dulu ke, even Flash yang baru ke? Kau rasa macam ni selaku kau sokong sangat James Gunn tu kan? Kena faham aku bukan Arif dia DC punya kau. Aku James Gunn punya ni. Sebab kau kena faham Warner Bros kan, kira Warner Brothers. Warner Brothers macam dia lah ni first test kau Superman dengan Supergirl. Kan dia ada bagi juga, dia ada bagi tahu ada dua aku tak tahu dia panggil multiverse ke dimension dia macam universe juga kan. Ada juga benda tu. Dan aku tengok dia ada satu Batman and Robin juga, tapi version yang lain. Cuma sekarang dia fokuskan untuk Supergirl. Aku tak tahu lah kot. Kan James kan suka ambil watak-watak yang tak famous. Peacemaker. Tengok Peacemaker best lah. So aku rasa dia memang barat. Aku tak nak ambil yang Batman berapa kali dah kena henyak. Technically diguna pakai. Takkan cukup atau Batman ni kita relax kejap, kita ambil yang kurang diguna pakai. Sama macam kan Lobo kan, Aquaman. Itu pendapat aku lah. Aku appreciate pendapat kau, tapi aku as a penentang. Apa lagi kan? Kita lawan kita. Aku tak ada nak argue macam ni. Cuma aku macam kalau nak tengok DC tu stand strong. Faham. Pendapat peribadi aku nak dia stand dengan
ataupun dia mulakan universe dia dengan karakter-karakter yang powerful lah. Yes, aku Okay. tahu Batman dah berapa kali keluar, Betul. Michael Keaton lah, apa semua Batman kan. Tapi aku tak pernah bosan tau tengok Batman dekat on screen. Okay, So aku mengharapkan universe yang dia start tu dengan powerful karakter yang kita semua kenal lah. Tapi aku tak deny yang ability James Gunn tu untuk bagi karakter yang tak popular jadi popular, benda tu memang ada. Betul. Cuma aku macam turn off sikit lah. Turn off. Okay. Tapi Batman yang Robert Pattinson bukan under Robert Pattinson, James Gunn kan? Dia under James Gunn, dia pengarah dia aku rasa Matt Reeves. Okay. Cuma dia luar daripada main universe. I itu see. sendiri. Elseworld, sorry, yes. Elseworld. Yes. Yes. Okay. Hmm. Aku punya teori palatau aku Sila. Batman dah banyak buat duit ke tempat lain kot. Merchandise ke, komik ke, movie let je buat rugi Okay, lu hold up, lu kasih bikin Supergirl dengan Superman dulu. Interesting take siap. Sebab komik Batman sekarang, nama dia Absolute Batman. Oh tu memang tengah naik betul. gila siap. Dia macam Spider-Man lah. Spider-Man banyak, bukan setakat orang movie je, komik ada, betul. merchandise. Tiba-tiba ni ada Dr. Doom Cafe lagi. Sorry. Terlepas. Okay. Aku Okay, tak apa. Alright. Okay. Kita jump seterusnya sebab ada banyak lagi question Tu lagi. lah, sorry, banyak sangat aku borak Okay, aku right. kerja. Okay. Satu karakter yang kau looking forward dekat dalam Avengers Doomsday. Okay. Yang kau nak dia muncul lah basically. Okay, sebenarnya aku sangat looking forward dari dulu sebelum actually Dr. Doom. Sebab bukan sebab lepas DJ buka Tara, bukan sebab tu. Sebab aku memang kalau korang dah biasa tengok sema wayang, aku memang asyik tengok Dr. Doom. Sebelum Dr. Doom ni, aku harap one day ataupun dah lepas dah apa nama ni yang lepas Doomsday kan dia cakap dia akan reset dan sebagainya kan. At least ada satu Dr. Doom yang muda, yang dia ceritakan balik pasal backstory. Sebab kalau kau tengok komik, dia jauh lebih kejam kau pun faham kan. Dia masih ada banyak lagi ruang-ruang spektrum karakter tu yang boleh ceritakan dan dibuat duit supaya orang wow, best. Dr. Doom obviously. Tapi bukan Dr. Doom yang sekarang ni. Dr. Doom yang maybe Marvel kan, dia boleh buat macam-macam. Ni generation lain, variant lain. Yang variant dia keliru nak buat baik ke nak buat jahat, tapi dia ke arah menjadi villain. Aku nak itulah. Actually aku faham maksud kau. Sebab dalam kau pun baca beberapa komik juga kan. Tapi tak power macam kau lah. Dah, kita tak cakap macam power ke tak. Tapi aku faham maksud kau yang sebenarnya Dr. Doom dekat dalam komik pun dia tak, kita nampak dia portray sebagai villain lah. Tapi dia somehow ada je satu-satu moment yang dia buat baik tau. Betul. Dan at the same time dia buat benda jahat juga. Dia even yang pasal komik Secret Wars ni pun, bagi dia selamatkan universe ni daripada hancur. Adakah jahat? Bagi aku jahat lah sebab dia bunuh ramai orang. Tapi baik at the same time sebab dia selamatkan orang juga. Betul. So aku literally faham apa maksud kau. Tapi maksudnya kau tak nak RDJ lah jadi Dr. Doom next lepas reboot ni, lepas restart ni. Tapi dia dah confirm dah RDJ dia macam akan jadi rest karakter sebelah. Macam kau duduk luar macam okay kau buat lah, aku dah lebih kurang macam tu lah dia punya function dia tak jadi. Tapi aku tak tahu lah Feige kan hari ni cakap lain, esok cakap lain. Probably macam tu. Aku harap ada Dr. Doom yang cukup lah, kau nak perah lagi DJ tu, habis duit lah kat situ. Kan banyak gila duit habis kat dia. Dia datang joget-joget sikit, lepas tu dah habis. Duit masuk akaun 18 juta contoh. Banyak saya dia dapat. Banyak gila konser kan. Itu satu. Satu lagi Spider-Man mana kita cakap? Okay, kena faham okay. Dia sebenarnya benda ni aku cakap lalas, tapi tak apalah, aku cakap je. Sila. MCU bagi aku sebab aku selalu pandang benda tu sebagai business oriented. MCU kita panggil Disney lah kan, company besar kan. Diorang kacau sebab Tom Holland tu tiba-tiba tak nak berlakon. Dia kan kata yes. Okay, tak tahu lah nanti tiba dia kena dengan duit ke apa kan, dia kan dah buat business eyebrow dia kan. Betul. Aku kalau boleh macam at least Spider-Man yang ni dia banyak benda tau, banyak kerja yang MCU kena buat. Dia kena buat, contohlah Spider-Man Brand New Day, dia terpaksa buat grounded. Cara nak buat grounded tu dia terpaksa buat juga kalau kita tengok cartoon punya version dekat Disney Plus kan, tu best kan, tapi tu grounded. Bagi aku best lah. Dia kena at least lah satu lagi Spider-Man yang memang dia di Amazing Spider-Man, which is Prime Spider-Man. Dia adalah Iron Man dalam universe dia.
Aku harap macam tu lah. Dia dah tak payahlah jadi site lagi dah. Jadi menunggang teknologi. Contohlah ada, kan nanti Mr. Fantastic dah ada kan. Reed Richard akan dia dah tunggang teknologi tu. At least dia dah ada Peter Industry kan. Usually dia ada time kat komik kan. Aku harap dia dah jadi primary. Sebab macam aku cakap, dia peminat Spider-Man ni bukan dia banyak gila. Orang minat Spider-Man sebab story dia. Orang minat Spider-Man sebab dia memang Spider-Man, sebab mainan. Ada orang tengok komik, ada orang tengok movie. So inilah masanya untuk dia naikkan Spider-Man. Sebab itulah Kevin Feige ni dia yakin benar, dia tak buat teaser lah. Dia rasa macam okay, tak apa, kita boleh lawan Dune 3 contoh. Sekejap, adakah maksudnya kau nak yang Spider-Man yang Peter Parker ada dia punya industri tu sendiri dalam main universe ke, ataupun kau masukkan dekat multiverse yang berbeza? Maksudnya cerita luar daripada konteks universe. Aku harap prime yang main universe, punya main. So kan lepas Doomsday kan diorang dah auto Secret War kan. Lepas Secret War tak kisahlah, tapi at least ada satu effort tu yang okay, Spider-Man lah prime. Faham. Sebab to be honest, as a business minded, bila kau primary kan Spider-Man tu banyak duit kau akan masuk, confirm je tu memang akan start naik balik lah. Iron Man okay lah, faham Spider-Man, Iron Man tu sebab dia dah jual. Oh tapi itulah halangan dia. Sorry, aku terpaksa include satu topik. Halangan dia Sony lah. Betul. Betul. Aku silap. Aku nak bangkang aku tak bangkang. Tapi betul. Sony adalah kekangan utama untuk MCU buat cerita Spider-Man yang lagi banyak sebenarnya cerita. Betul. Macam-macam lah. Even dekat dalam, aku tak sure kalau kau tengok dah Spider Noir. Aku rasa kau tak tengok Nicolas Cage. Aku tengok dekat TikTok sikit-sikit. Soon mungkin kau boleh tengok. Tapi spoiler alert, even dia tak guna pun nama Peter Parker. Dia guna band. Sorry. Betul. Okay. Dia tak guna benda tu. So copyright mungkin ada copyright, tapi somehow fans Spider-Man muak dengan benda ni. Even nak sebut nama Peter Parker macam tu pun susah nak sebut. Tak boleh macam tu. Semua sebab dia dah lepas tu kau dah ambil Sony, kau fokus buat game je dah. Tapi cerita tu best tau. Cerita best, okay, nanti aku tengok. Bagi aku tu antara projek Sony yang berjaya dan outstanding. Sama level juga macam Spider-Man Into the Spider-Verse. Aku tahu sebab apa. Sebab bajet The Boys dah masuk dekat Spider-Man. Yang ni kita boleh berbual nanti. Yang ni kita boleh. Okay. Sorry. Okay. Ingat balik nanti benda tu. Okay. Alright, so karakter yang kau nak dalam Doomsday, Spider-Man dengan Dr. Doom lah. Okay, betul, yes. Yang kedua, favorite movie all time. Bukan superhero ni, genre bebas. Romantik ke apa semua. To be honest, sebelum aku suka kepada superhero ni, masa kecil aku dah terbiasa, bapak aku suka buka cerita-cerita Kung Fu, cerita Bruce Lee, Jackie Chan. Tapi aku lari sikit sebab aku tahu cerita ombak Tony Jaa. Yes, ombak 1, ombak 2, ombak 1 dengan 2 tu dia dah cerita pasal Kesultanan Thailand kan. Yang first tu best sebab ada satu scene tu, kalau nanti korang tengok kat YouTube ada kot, yang dia kena kejar kat pasar tu. Cara dia kan Muay Thai kan, dia masuk gelung dawai, dia lompat. Benda tu yang aku macam dia eager tengok banyak kali. Dan yelah kan mission dia nak dapatkan kepala tu kan, kepala Buddha tu, punca air kampung dia kan. So itu yang mewarnai childhood aku lah. Tu masa kecil. Okay, lepas tu antara benda lain aku ada list kan, sorry aku lupa. Ombak. Kill cerita apa tu? Aku tak Reza Minhaj. Kill. Okay, aku rasa masa tu kau tak ada kecil mana. Dia keluar tahun bila, kau ingat ke? Alah, aku lupa. Nanti korang bagi turun kat komen buat research Kill Reza Minhaj. Cerita dia senang je. Aku betul simple dia nak bunuh diri. Lepas tu ada satu organisation yang tolong bunuhkan dia. Tapi sebenarnya tak pun. Dia macam dia kata saya nak bunuh diri tapi saya takut. Boleh tak ada organisation tu tolong preparation untuk dia bunuh diri. Tapi sebenarnya untuk mengajar dia rasa ketakutan diburu. Last kali dia tak jadi bunuh diri. Itu premis cerita dia. Cerita lama ke dia? Cerita lama. Aku rasa aku pernah borak ni dekat semua wayang dengan Izzat. Tapi aku dah lupa dah. Ni Amir pun cerita kot rasanya. Ni Amir pun cerita kot aku rasa. Kill. Lagi? And then cerita CEO Beto Kushairi dengan alamak aku lupa Beto Kushairi dengan siapa lagi? Siapa yang cerita berlaku kadam Siti kali bukan cerita lama. CEO lama. Ni laki tu aku lupa nama dia. Tak layan cerita lama ni. Okay. Tapi nanti korang tengok CEO. CEO tu best sebab dia cerita dia pasal orang kaya dengan orang miskin bertukar position.
Oh. Simple je tu, best je tu. Aku rasa aku dah Izzat dengan Adib tahu ni, Tahu kita dah cerita ni. borak cerita ni. Hmm. Okay, lepas tu yang sekarang ni yang sekarang ni aku selain daripada Wala James Gunn, aku Okay. juga adalah Wala Joko Anwar. Wala Joko Anwar cerita apa? Siksa kubur. Okay. Ada cerita lama-lama dia lah, macam cerita Pengabdi Setan. Okay. Sebab dia kan main-main universe kan, Aha. Gundala. Tapi yang sekarang punya cerita ni yang tengah bukan sekarang, tahun lepas lah, Siksa kubur. Lepas tu Ghost in the Cell. Okay. And then itulah, itu Siksa kubur. Itu antara barat yang latest punya lah. Ghost in the Cell kau dah tengok ke? Aku dah tengok. Tapi kau lupa. Kau kau ada pendapat sendiri. Tapi nanti. Nanti okey. Tapi aku rasa tu baik lah, sebab okay, pengarah selalu cakap pengarah selalu cakap okay, saya buat movie ni untuk menyampaikan message kepada bla bla. Tapi sebenarnya diorang ada orang kata konflik diorang nak kena puaskan hati investor yang bagi Betul. duit tu. Kadang-kadang tu tak kena skrip dia. Tapi Joko Anwar dia kritik kan, kita tahu kan Ghost in the Cell tu dia mengkritik Indonesia punya institusi kan. Memang sebiji, aku rasa apa yang dia nak itulah dia dapat. Aku tak tahu lah tu mungkin duit investor ataupun duit production dia sendiri kan. Tapi still okay, aku nak sampaikan message, inilah message dia. Dia dah distributekan movie tu dekat 75 country. Okay. Technically benda tu dah orang tahu, benda tu orang boleh relate. Yelah, setiap negara ada masalah orang dia masing-masing dan sebagainya kan. So itu yang aku rasa barang baik punya lah. Okay. And then banyak ni. Sila. Okay, untuk Hollywood lah. Kan Hollywood. soal lepas Hollywood belum lagi. Tak ada. Filem. Okay. Filem. Filem Hollywood yang aku suka Crazy Stupid Love. Crazy Stupid Love. Okay, aku suka. Yes, of course. Okay, Aku suka Crazy Stupid okay. Love. Sebab orang lain kenal Emma Stone dengan Ryan Gosling dekat La La Land. Kita kenal kat Crazy Stupid Love. Okay. Yes, sebab aku rasa dia ada satu ikonik tu yang dia kantoi. Dia ni kantoi bercinta dengan mak dia, lepas tu ketemu dengan anak dia. Okay. Itu ikonik moment yang aku cakap bapak skrip dia memang. Crazy Stupid Love dah lama kan. 2011. Dia genre romcom kan? Romcom, betul. Tu antara kalau aku tak tahu lah lelaki-lelaki minat romcom ke tak, sebab aku suka je romcom. Aku suka juga. So Crazy Stupid Love is one of the film yang korang patut tengok lah. Yes. Okay, ada lagi? Itu sahajalah untuk oh sorry. Sebab Ryan Gosling ni lah Help Project Mary. Project Mary. Okay, tu dengan Interstellar. Super. Yep. Interstellar tu to be honest, reality check, boring tu cerita tu sebenarnya. Makin boring bagi aku, makin seronok lah. Okay. Dia macam open book tapi melalui movie. Dia bukan Interstellar, not popcorn movie lah. Betul. Tapi kalau yang Project Mary tu dia buat fiction sikit lah. Tapi seronok. Dia ada make sense jugalah. Okay, ringkas. Interstellar ataupun Project Hail Mary? Kau pilih mana? Interstellar. Okay. Yep. Sebaik kita on the same page lah kat situ. Geek alert. Geek. Okay, Net. tadi kita dah bawa pasal Okay, movie. alright. Favorite song all time, satu lagu. Satu lagu. I am Creep. Oh, Radiohead. Oh, okay. And then satu lagi aku tambah Okay. itu Coldplay lah. Tapi bukan Coldplay zaman mainstream tau. Maksudnya Coldplay 90-an. Sekejap bagi aku teka. Clock? Yes. Violet. Okay. Oh, kalau memang bukan mainstream punya lagu Mainstream kan kita faham lah, Coldplay kan dia memang ikut Nah. zaman-zaman. Tapi zaman-zaman yang orang dengar peliknya lagu ni. Zaman tu Coldplay buat kan, lagu apa ni? Time tu lah American kan. Lagu apa kau buat ni kan? Tapi bila dengar time sekarang, macam sekarang punya zaman. Belangkawi zaman lah orang kata. Coldplay masa tu lah. Coldplay. Okay, Yes. okay. Kalau lagu Melayu ada ke? Lagu Melayu saya adalah Rangers, Hujan. Okay. Saya adalah gaya-gaya hujan. Sorry lah, rambut-rambut cendawan kan. Zaman hujan rambut cendawan itu saya. Aku ada satu soalan ni. Okay, Tapi sorry lah aku tanya benda boleh, ni. okay. Since kau ada podcast kau sendiri. Ni side track tau. Okay. Kau ada Yellow Pocket apa semua kan. Kau tak nak ajak kembar kau buat podcast ke? Aziz Harun. Aziz One day. Sebab dia selalu belilah orang-orang. Sumpah. Dia selalu dapat, dia selalu pergi. Sebab dia kan, dia ada selalu shoot recording dia kat area TTDI. Okay. Selalu datang je.
Tapi dia tak upload kat di story lah. Oh. Kodak okay. Dia pernah cakap, dia pernah akui yang muka kau sama dengan... Masa tu aku kurus, sekarang aku gemuk dah lain. Okay. Faham. Tapi dia kekal handsome lah. Itu adalah aku masa Kau handsome kat ni. Okay, amin. Ni pujian ikhlas tau. Dia ikhlas. Okay. Tak apa. Next, pelakon Hollywood yang kau paling suka. Okay, sekejap aku tengok balik. Okay, Ryan Gosling, obviously. Okay. Ryan Gosling sebab aku tengok dia boleh jadi watak berbeza. Dan of course lah cerita yang aku tengah in sekarang ni, The Boys, Anthony Starr. The Boys, okay. Sebab Anthony Starr tu one of it, sebab aku suka, dia totally different tau. Dia dengan in real life. Kalau kau tengok interview dia kan, Homelander tu nampak macam tapi bila dekat interview Anthony Starr, Homelander tu, dia macam relax. Tapi psycho lah. Nampak psycho. Nak tambah sikit info pasal Anthony Starr tu. Dia sendiri cakap yang dia terpaksa ni macam grow a beard ataupun pakai cermin mata untuk differentiate dia punya role dengan Homelander tu sendiri. I see. Sebab dia macam terlampau terbawa-bawa karakter Homelander tu in real life, which is psycho punya karakter lah. Benda yang dia tak nak lah in real life kan. Betul. Tapi aku agree dengan kau yang Anthony Starr is one of the actor Hollywood yang top juga. Tapi sayangnya dia tak macam muncul dekat filem kat pawagam kat layar perak. Dia pada TV series ni. Cerita yang famous sebelum ni Banshee kot. Oh, Banshee. Banshee. Tapi tu dia tak nampak sangat dia punya crew dia best. Tapi bila Homelander tu, tapi sorry lah, season 1 season 3 lah. Tapi nanti kita cerita lebih. Okay. Alright. Okay, next. Okay, kita side track sikit daripada semua benda pasal filem ni. Okay, alright. Air Maca favourite kau dekat Kora-Kora? Okay, Air Maca. To be honest, kalau Air Maca, kalau korang nak experience dia punya authentic dia, kita kena ambil matcha latte without flavour lah. Oh, okay. So kalau nak rasa, sebab kalau macam korang ambil yang flavor sedap, strawberry ke mango ke, tapi kita nak rasa matcha kan. Authentic matcha tu kita ambil yang tak ada flavor. Tak ada tambahan apa-apa. Susu, latte, susu, powder, tapi aku adalah variation of powder kan. Ambil ada satu powder tu, powder Hazu. Sedap. Jangan no sugar, normal sugar pun okey. Okay. Kau akan rasa macam dia tak pahit lah. Dia ada rasa umami tu. Umami, okay. Umami tu, to be honest, macam nak bagi faham, masin dia tu lah. Masin matcha tu. Masin matcha tu. Tapi dia campur dengan susu, dia more creamy and sedap lah. Tapi kalau untuk kesihatan, selalunya aku akan suggest matcha latte without milk, without sugar. Dia macam minum. Matcha latte without milk. Sorry, bukan matcha latte. Matcha O. Matcha O. Latte tu equal to susu. Matcha O. Okay. Try minum without sugar. Baik dia, Masya Allah. Ada sekelingak ais lah. Ada sekelingak ais. Terpulang lah, kalau tak nak hot boleh. Okay, something new. Aku tak pernah terfikir nak order matcha O. Betul. Tu kalau macam kalau aku kalau macam tengah demam kan, aku akan minum matcha O. Aku kalau demam aku minum air badak, aku minum matcha O. Tapi tengok depends, sebab dia kalau tak ada campuran gula, dia totally sihat lah. Tapi kena make sure lah macam powder tu adanya halal, ada tak halal, kena ambil yang halal lah. Faham. Kalau favourite aku ni lah, kalau sesiapa yang tak tahu lah, aku punya favourite kalau pergi Kora-Kora Matcha mesti banana pudding matcha. Banana pudding. Korang kena try banana pudding. Aku suka, wife aku pun suka, ni favourite aku lah kat Kora-Kora. One of it lah, memang ramai lah. Banana pudding memang tu seasonal sebenarnya kita orang buat masa bulan puasa, tapi kita orang kekalkan sampai sekarang ada lagi. Sebab ada fasa-fasa yang aku pergi Kora-Kora tak ada benda tu kan. Susah. Betul masa tapi tu awal-awal dulu lah. Awal dulu sebab diorang kan nak buat banana pudding tu kena ada lady finger yang orang buat tiramisu. Time tu tiramisu punya orang ramai gila buat so dah habis. So kita orang tak pakai biskut Tiger ada nak pakai biskut Tiger. No. Quality kat Kora-Kora. Korang patut pergi. Ada kat TTDI, ada kat Cyber satu lagi. Kamu baru. Yes, pergi Kora-Kora. Right, Nick. Okay. Last question untuk korek sampai jadi. Kalau dalam banyak-banyak power, super power apa yang kau nak untuk jadi seorang superhero ataupun villain? Okay, aku ambil mengikut consideration kehidupan aku seharian lah. Okay. First kali aku nak mind reading. Mind reading supaya aku boleh tahu, aku boleh ada expectation kalau jumpa orang ni, okay dia nak apa, so aku boleh lah berpura-pura menjadi apa dia nak. Supply and demand. Yes, first impression kan. Ambil budak kerja ke apa kan, apa dia harap. Tak kisahlah nak close deal ke, nak cari sponsor ke apa. The second one, terbang lah. Aku duduk cyber kot. Cyber ke TTDI bukan satu perjalanan yang singkat lah, tapi terbang kena pakai lah, pakai helmet ke apa kan. Tapi at least boleh terbang lah.
Terbang. Tapi so aku silap. Baik teleport. Teleport Teleport dia teleport yang terbang. Interesting. Soalan yang best. Okay. Terbang dan teleport, kau pilih teleport? Terbang, ketul kau tu naik. Kalau terbang ada masa penat. Teleport setakat molekul badan kau je, jisim kau mungkin akan macam The Flash lah. The Flash tu aku consider as teleport jugalah somehow. Sebab dia boleh molekul badan dia tu. Okay. Dia punya constant kau kena makan banyak sebagainya. Tapi kalau teleport tu aku tak tahulah, mungkin nanti bila kau teleport kau meleleh macam Mr. Fantastic kan. There's some kind of that thing lah. Lah kau pilih terbang kot. Kau terbang seketul kau tu badan naik, tak penat ke? Muscle kau kejang, tiba ada tai ke, burung ke, kolangga burung. Banyak halangan dia. Ataupun sama ada tiba-tiba aku boleh terlanggar sirik kapal terbang ke apa kan. Kau terbang ada moderate lah. Macam tak tinggi sangat. Macam tak, aku nak terbang ikut sekali aku. Aku rasa macam bebas lah. Macam fun nak terbang. Tapi teleport yes lah, kau jimat masa siut kalau terbang. Senang cerita, kita pergi China kan dah ada kereta terbang. Kita belilah kereta terbang. Lebih make sense lah. Aku nak tanya soalan lah. Ni pasal superpower ke? Kenapa kau tak mention? Sebab rata-rata kalau aku jumpa orang randomly kan, dia recognize aku dan sebagainya, aku tanya dia macam superpower apa yang kau nak kalau kau boleh ada kan. Rata-ratanya orang akan cakap elemental tau. Kuasa-kuasa macam api, tanah, kilat apa semua. Kau tak rasa power macam tu interesting ke kau? Kalau aku tengok daripada ekonomi keadaan sekarang ni, kalau aku ada kuasa tu, nanti kapitalis akan tangkap aku. Tangkap aku, letak aku kat dalam zoo. Jadi ni pula dia pula dapat duit. Kita kena ambil pengajaran daripada cerita X-Men. Komik tu penting pengajaran. Ingat, ada superpower kau kena exploit, tu je. Okay, faham. Which is kind of make sense lah apa kau cakap. Betul, reality. Sebab aku tengok The Boys. Since kau dah buka pasal benda tu, kita dah settle dah untuk correct sampai jadi. Kita nak go to general discussion kita, which is The Boys. The Boys, okay. Aku kira sampai 3. Kita sama-sama bagi tahu rating kita, official kita. Season 5. Season 5, finale season Finale. 1, 2 per berapa? Per 10? Per 10, yes. Okay. 1, 2, 3, 6. 3 per 10. Holy shit. 3 per 10. Kau nipu sia. Okay lah. Kalau kau nak aku state the reason, aku tak ada masalah. Tak, bukan. Okay. The reason aku terkejut. Kau bagi 3 per 10? 3 per 10. Kau dekat channel kau, kat Yellow Pocket, kau cakap yang like minggu-minggu kau suka dengan The Boys tu apa semua. Okay. Dan orang Malaysia kita ni influence dengan apa series The Boys tu. Okay, faham. But somehow 3 per 10. 3 per 10 overall. Kau tak rasa macam kejam sangat ke? Diorang dah banyak duit dah, ambil duit subscription kita kan. Sebulan RM29. Betul. Okay. One of reason. Okay, kita ambil satu lah, Homelander. For those yang layan The Boys, boleh tengok Homelander season 1, season 2 nampak intelligent gila. Okay, dia tahu macam kalau kita tengok season 1 ada translucent yang mati. Okay, dia macam tahu ada team butcher ni on the way nak ni. Tengok season 4 dengan season 5, siapa yang tak ada keyakinan dengan dia nak jadi Tuhan pula tiba-tiba. Kau tahu tak, dia punya transition dia. Okay, aku faham dia adalah superhero yang ada sejarah hitam, tak ada bapa, dia just nak attention, nak kasih sayang. Tapi character development dia macam terbantut. Dia macam kena ada satu something macam dia jadi maniac ke, dia kena ada reasoning. Dia macam kau skip terus. Tu pendapat aku lah. Itu pertama. Kedua, kau banyak, kalau kau tengok, okay, kebanyakan dia punya venue dia dalam The Vault, dalam bilik, final scene dalam bilik. What the hell you? Bye, poster dia tu aku poster dia macam tak sabar sia nak nampak Homelander hancurkan dunia apa kan. Fake gila kan. Lepas tu ada yang butcher, okay, ramai-ramai ada tentera. Itu lagi fake. Aku faham itu cover komik. Komik, tapi dia bagi fake hope lah dekat dalam dekat Final Battle tu lah. Final Battle tu. Dan orang, aku tengok fans memang marah gila dekat dia punya penulis Eric Kripke macam tu lah. Lepas tu Eric Kripke mengamuk. Dia kata suka hati lah, dia macam bising lah, ini memang nak. Dan in fact sebenarnya Anthony Starr pun tak setuju tau. Oh ya ke? Ya, diorang gaduh. Dia gaduh dengan creative team. Sebab tu masa akhir dia ada macam perjumpaan lah last pelakon-pelakon datang nak tengok dia dengan Huey.
Yes. Tak ada. Tak ada. Jack tak ada. Aku Tapi perasan dia benda tu. bagilah in terms of dalam media dia bagi tahu ada dekat luar negara ke. PR punya ni lah. Dia tak setuju. Aku rasa ada bergaduh tu somehow. Oh. Kau bayangkan, watak dia tu dia dah develop, orang dah buat meme semua suka. Kau jahanam ke kau bodohkan macam tu je. Sebab apa? Sebab nak tease vote rising. Yes, betul. Jap, tadi kau cakap bodohkan karakter tu kan. Kau agree tak yang how creative team buat dia macam budak lembik lepas dia tak ada power, lepas dia kena tembak dengan Kimiko kan. Itu aku rasa kepuasan. Okay, to be honest kalau aku jadi berdekat depan dia, benda tu sepatutnya ada kat episod 3 atau 4 je. The final battle adalah the real villain sebenarnya Butcher. Butcher tu yang real villain. Kalau dalam komik, aku tak baca komik. Tapi somehow aku tengoklah orang berbual pasal benda tu. Butcher tu lah yang lepas dia bunuh Homelander, lepas dia bunuh Homelander and dia bunuh Black Noir. Dia bunuh semua and dia bunuh team The Boys tu juga. Dia yang kekejaman. Lepas yelah, aku sedih sebab battle tu ada. Tapi di ujung-ujung rush gila. Dia tahu Terra mati, anjing tu mati. Terus datang. Dia tahu, mati dah anjing aku. Mati, betul dia pergi balik The Void. Lepas tu yang Yui pun datang. Okay. Teringat kat adik dia. Dia gaslight sikit. Pistol terjatuh. Kau tahu tak, benda macam is very, dia tak, setup tu tak, bagi aku lah tak puas lah setup tu kan. Aku bayar RM29.90 kat Prime tu untuk dapat the best thing. Lazy writing? Bukan lazy writing, tak cukup budget. Okay, kau nak cakap pasal budget ni. Okay, tak lah. Tak apa. Okay, kita boleh borak pasal budget. Okay, sebenarnya macam ni lah. Okay, budget aku faham. Spider-Man dia Spider Noir. Aku faham. Aku tak tahu lah Prime punya kewangan punya audit macam mana lah. Tapi somehow kau faham tak, kau dah buat Homelander tu living meme. Meme ni kalau orang tu dah meninggal ke ataupun orang tu macam dah tak aktif ke, okey lagi lah. Ni living meme. Homelander tu masih prime lagi kan. Kau wasted kan tu dekat final season. Mungkinlah Tanta memang budget tu kau letak kat sepenuh, which is berjaya, semua orang suka dan sebagainya. Mungkin nak bayar siapa pelakon Black Noir, aku lupa nama. Black Noir. Spider-Man. Nicolas Cage. Nicolas Cage mungkin mahal sikit kau nak bayar dia kan. Somehow. Itulah dia, aku rasa macam tak adil lah sebenarnya. Aku jujur, yelah aku ni bukanlah daripada dulu layan. Aku layan, maksudnya aku tengok klip-klip sikit and then aku subscribe Prime, aku tengok semua everything. Dia ada rasa, ada bias? Kekosongan. Kekosongan tu macam tak best lah. Sebab kalau tengok komik, memang kalau komik, aku pernah beli komik dekat ni lah, dekat online lah. Komik itu kalau korang beli kan, dia punya penulisan itu, kau pernah beli tak dari Alam Anchor? No. Komik dalam Alam Anchor tu under Lawak Campus. Gempak Star. Gempak Star. Dia punya penulisan itu memang nampak macam dia memang sengaja buat muka tu pucat, memang gore gila. Dan memang tak faham, bukan tak faham macam apa benda komik ni, orang psycho lah buat. Sebab tu bila dia buat dalam series, kita boleh tengok, nice. Dia seronok lah. Dia bukannya superhero yang kena ada koreografi lawan-lawan. Dia just nak bagi tahu pasal media propaganda, pasal macam mana dunia kalau betul-betul superhero jahat. So somehow agak wasted lah bagi aku. Macam shit lah, tak best. Aku ingat kau akan protect The Boys ni. Sebab the way kau cakap, expectation aku dia ni memang akan protect punya The Boys ni, Anik ni. Tapi 3/10 pun dia quite kejam lah. Tapi walaupun kita tahu dah The Boys finale barai apa semua. Okay. Adalah benda yang best juga. Ada je yang best. Yes, aku puas je masa part Butcher tumbuk Homelander tu, bam. Yes, betul. Dengan kamera shaky semua. Aku suka je. Betul. Tapi ending aku cakap dia macam anjing, dia mati tiba-tiba dia nak bunuh semua sup. Aku bengang gila siap. Rushing gila kan? Even aku tak suka sebelum episod finale tu, ada part dia yang dia dapat V1 dia tembak laser kat atas langit. Okay. Lah, kita masuk ke episod seterusnya tu, dia tak cerita pun apa jadi lepas tu. Butcher beria, run. Betul? Bab pergi ke habis, kita kena one another time. Tiba-tiba macam tu. Sebenarnya diorang ni, ni apa yang aku faham. Eric tu, dia nak sindir je DC.
Kan yang macam V1 mata tu nak sini Cyclops. Lepas tu kalau korang tengok diorang ni macam, aku faham dia, diorang cakap shooting tu sepatutnya season tu dibuat time PKP. Lepas PKP awal 2021 2020. Lepas tu aku ada tengok ada episod, satu episod tu dia bagi POV daripada Sage, daripada ya betul. Kau tahu tak POV tu dia tiru cerita Weapons. Oh ya ke? Cerita Weapons kan ada, tapi Weapons kemas gila lah. Ni kira kau yang tengok Weapons tu, bagi kau yang The Boys buat tak kemas lah. Based on dia sebenarnya dia macam dia punya Eric punya argument ini adalah parody. So mana-mana event, mana-mana cerita yang best, cerita-cerita Avengers ke, dia akan parodikan dalam movie tu. It's actually a parody series. Apa aku nampak cara Eric dia lain haters. Aku tengok Eric punya dia lain. Eric pun pengarah The Boys tu, creative team tu dia kuat melawan jugalah. And in fact ada episod kau layan juga kan, The Boys kan, yang season yang dia jumpa Soldier Boy jumpa dengan masa dia nak cari V1 yang ada katanya adik dia kot, adik yang melekat kat dinding tu. Kan semua orang rasa marah apa semua. Kau tahu tak tu inspired daripada mana? Avengers 1 masa yang Thor, yang Loki tu kan semua marah dalam tu. Dia memang tiru itu je sebenarnya. Siul lah. Jahat tu aku. Aku tak, bila kau cakap, aku tak fikir yang dia nak jadikan parodi. Aku ada perasan lah reference contoh macam Winter Soldier pula. Siapa nama tu? Soldier Boy. Okay. Soldier Boy ada masuk ke dalam bilik yang penuh dengan botol sabun apa. Dia dengan Homelander pergi kat rumah artis selebriti. Marathon Mr. Marathon. Okay. Lepas tu dia ada nampak macam gambar Stormfront ke, girlfriend dia apa semua kan. Yes. Dia macam tiru Captain America. Yes. Aku pasal nak beberapa beats tu, tapi aku tak sangka macam dia jadikan beberapa episod tu sebagai parody. Betul. Dia macam cakap dia itu a parody series. Tapi sebabnya kau kena faham fans tu yang memberikan hype kepada tu, kau kena ikut cakap fans juga. At the end fans juga yang benang. Nerd alert yang menang. Quick question ni. Okay. Kau cakap Anthony Starr sebagai Homelander power gila. Okay. Adakah Anthony Starr Homelander sama level dengan Heath Ledger Joker? Kau lain Batman lain. Okay, lain. Okay. Aku rasa tak, Joker tak boleh. Joker bukan Homelander. Joker kalau dalam ayat tu Joker tak, Joker lain. Bidang dia lain lah, spektrum lain. Of course bidang dia lain. Joker dia lebih grounded, dia lebih, I'm not sure dia macam psycho lah. Dia pun dia gila lah. Dia gila, dia tak ada kuasa boleh tembak laser macam Homelander apa semua. Tapi maksud aku dah cakap villain tu sebab impact dia kepada hero-hero ni besar. Contoh Homelander buat kat The Boys ni, impact dia besar. Betul? Dia buat untuk karakter Butcher, Kimiko, Frenchie apa semua tu kan. So bagi kau, sepanjang kita hidup ni kan, bagi kau siapa yang lebih impactful as a villain, Homelander ataupun Joker sendiri? To be honest, Joker. Sebab kalau Arif, betul aku Arif? Joker, sorry aku cakap Homelander tu dia tak cukup kasih sayang. Dia nak approval daripada orang sekeliling. Dia nak orang sayang dia, bukan sebab dia power. Tapi bila orang tu lebih sikit, kau mengamuk. Soldier Boy lebih sikit, kau rasa macam awak lagi favorite saya dekat macam tu kan. Tapi Joker, dia buat jenayah tu sebab dia nak perhatian Batman. One person. Dia tak kisah semua orang. Dia nak perhatian Batman. Dia nak Batman react dekat perbuatan dia. It's too different thing for me lah. Bagi aku benda yang berbeza lah. Psycho tu, spektrum itu berbeza. Very. Homelander tu macam dia nak semua orang, dia tak kisah apa dia. Tapi Joker tu lebih kepada personal. Dan bagi aku kalau personal, one to one, jauh lebih psycho lah sebenarnya. Actually aku somehow agree dengan point kau. Sebab Homelander pun dia ada juga situation yang macam ni tau. Ada one to one juga maksud aku dia one to one untuk dapatkan attention daripada anak dia, Ryan. Ryan. Ryan dan juga aku perasan satu lagi Soldier Boy. Tapi dua-dua karakter tu adalah relative dia, bapa dan juga anak. Kalau Joker dengan Batman Bruce Wayne ni, dia tak ada relationship pun. Maksudnya Joker gay. Tak dapat attention Batman. Tapi sebenarnya aku apa nama ni, Arif betul kan dia memang nak attention Batman pun ada dalam episode aku tengok. Dia macam komik-komik lah, dia sesudutan lah kan. Bila Batman tu dah stop bagi perhatian, dia merajuk lah. Kenapa ni aku buat macam ni tu, kau tengok aku lah. Commercial break. Hopefully korang semua yang dah sampai ke tahap ni, hopefully korang enjoy lah this video. And jangan lupa subscribe. Bye. Tapi menjawab pada soalan kau,
Homelander belum level siapa? Heath Ledger. Heath Ledger belum lagi lah. Aku rasa belum lagi. Dia kena ada satu lagi watak dia. Tak tahu lah kot tiba-tiba DC nak approach dia ke kan. Marvel nak approach dia. Tapi kalau untuk Marvel tak ada superhero yang Bagi aku tak ada. memang fiction lah technically kan. Even dia macam mana, kalau Thanos pun, bagi aku Thanos tu gila lah. Even nama dia sendiri pun The Mad Titan kan. Tapi Joker punya Heath Ledger tu aku rasa something else lah. Dan aku menunggu kan, tak kisah lah daripada Marvel ke DC ke kan. Aku tunggu untuk ada villain macam tu lagi. Tapi bagi aku, bagi kau Homelander dengan Joker tu jauh kan. Betul. Bagi aku Homelander tu dah dekat gila. Okay. Bagi aku. Walaupun dia lembik macam budak menangis in the end tu kan. Tapi good performance lah daripada. Betul, yes, itu aku setuju. Betul. Dia memang totally, yelah, aku rasa pun somehow Warner Bros pun takut populariti Superman jatuh. Homelander, kalau macam main game orang nak Homelander. Oh yeah, even betul. though Superman terpaksa, yelah, dia kan nak is a good superhero. Kalau macam dalam movie kan, dalam game dia nak kuasa tu bakar, kapal terbang apa semua kan. So sebab dia kata sebab itulah tak ada game Superman. Sebab orang akan abuse watak Superman tu untuk bakar ke laser, kapal terbang. Macam tu lah kot dia cakap. Literally kalau ada game Superman, orang literally akan buat Superman tu macam Homelander. Betul. Yes. Tapi aku tak tahu betul ke aku mungkin ada kot game Superman ke tak ada. Game lawan Injustice lah, lawan-lawan macam tu lah kan. Betul-betul lawan-lawan macam tu. Dia tak ada macam open world game. Yes. Aku nak siap kalau main jadi sebagai Superman, tapi aku akan bakar pokok. Lambat lagi orang kan Superman akan selamatkan haiwan kan. Kita akan potong haiwan. Yelah, itu besarnya impact Homelander. Betul. Even masa Mortal Kombat pun sampai dia masukkan tu Homelander apa semua. Ada dalam Mortal Kombat Homelander. Okay. Tapi ada satu series ni tau yang aku rasa kau tak tengok cerita ni. Tapi mungkin kau boleh give a shot. Invisible. Aku baru layan. Season 1? Beberapa episod season 1. Cuma aku tak dapat tangkap kan dia tengah train anak dia. Nanti later on bila kau dah habis, let's say lah season 1 ke season 2. Sebab aku tengok kau selalu promote juga. Best bro cerita tu. Okay, kita aku tengok. Bagi aku tu best gila daripada The Boys. So ada watak, ada yang macam Homelander which is Omni tu Omni-Man. Okay, aku akan tengok. Tu Omni-Man aku boleh bantai lah Homelander. Aku kena layan. Sebab aku tengok ada discussion orang cakap Omni-Man dengan Homelander, Omni-Man akan menang. Dia ada interview lah. Lepas tu macam dia kata, Homelander is just a cartoon bro. Dia kata macam tu lah kan. So aku macam okay, tak apa. Aku akan tengok. Okay, kau try tengok dulu, nanti kau bagi tahu aku balik lah. Kau boleh? suka Omni-Man lagi ke Homelander. Tapi satu karakter daripada cerita The Boys yang kau truly suka. Kalau daripada aku, walaupun bagi aku Butcher gempak, Huey okay, Homelander menacing, tapi favourite aku all time A-Train. Kau A-Train okay, kenapa? Sebab bagi aku dia antara karakter yang ada dia punya complete full circle character development dia. Daripada awal dulu yang dia langgar girlfriend Huey sampai pecah. Dia punca The Boys tu ada season sampai exactly. Lepas tu sampai ke satu tahap dia kena minta maaf dengan Huey. Lepas tu dia selamatkan The Boys daripada kena bunuh dengan Homelander. Sampailah dia mati di tangan Homelander sendiri. Betul. Bagi aku kok karakter, walaupun dia mati, walaupun dia kalah, bagi aku tu karakter yang lengkap kita panggil redemption arc dia. Aku suka gila siap. A-Train lah. Kau A-Train. Aku rasa Black Noir. Macam aku cakap aku suka sadis punya karakter. Black Noir kalau kau tengok ada satu episod tu kan dia bagi tahu sejarah dia masa zaman-zaman 1980, masa zaman-zaman Payback, masa zaman-zaman zaman-zaman The Seven Time. The Seven. Kan dia kena bully dengan Soldier Boy. Dia nak masuk dalam movie Soldier Boy. Kalau kau ada tengok episod sampai dia kerosakan otak tu, sampai dia terpaksa ada kartun yang dia selalu tengok, Chipmunk. Aku tak tahu Chipmunk ke pasal macam tu kan. Itulah hanya jadi peneman dia. Dia kan tak bercakap. Homelander, itulah dia pun antara orang yang menampakkan Homelander tu is a human. Homelander je tahu muka dia macam mana. Sebab Homelander kan boleh tengok direct dia kan. Maksud kau ni Black Noir yang First Black Noir. First Black Noir. Bukan Black Noir yang terpaksa berpura-pura. Itu fake kan? Itu fake lah. Tu dia kena watak tu menarik. Sebab lagi satu, dia kan macam, dia lebih kurang macam Homelander, tapi kelemahan dia allergic dengan peanut ke apa. Yes. Kan? Dia allergic. So bagi aku
sebab aku looking forward untuk Vote Rising nanti. Macam mana crack. Tapi tu Vote Rising 1950. Ya, lama. Lama gila. Memang nak buat duit tu lah. 1980 tu baru ada Black Noir. Tapi kan kita dapat tengok sikit sedutan tu kan. Dia rasa insecure. Dia kan macam antara black people yang dimasukkan The Seven. So aku rasa tu yang menarik lah. Dia sadis lah. Kesian lah. Sebab dia setia kot dengan Hollander. Hollander pergi bunuh dia sebab tak bagi tahu dia ada anak Soldier Boy. Dia ada bapa Soldier Boy kan. Sepatutnya kena mati awal. The Deep sepatutnya. Oh shit. So pelakon dia handsome. Nama pelakon dia Chase Crawford. Dia dulu berlakon dalam Gossip Girl, yes. Playboy. Wah, aku suka lah. Tapi dia dalam cerita ni dia main dengan sotong apa semua. Tu lah. Bodoh gila tak? Aku menyampah dengan The Deep. Sorry to say lah. Even aku menyampah juga decision diorang yang buat dia lawan dengan Starlight dekat laut tu. Yes. Lepas tu ada teori juga bagi tahu sebenarnya dia ada mental health issue. Sotong-sotong tu tak bercakap dengan dia pun. Okay. Tapi sotong ikan boleh faham kalau dia bagi arahan. Tapi yang dia borak main tu tak ada. Itu dia punya psikologi dia sahaja. Itu kan kadang-kadang kita tengok kalau macam diorang suntik V1 tu, sebenarnya benda tu is a basic je karakter, tapi yang mencorakkan tu adalah how sup react kepada superpower tu kan. Tiba pula je realize. Yeah. Kau suka tengok video tu? Yang Deep buat, dia macam podcast kan. Dia buat podcast apa semua. Bodoh sial. Dia dengan Black Noir. Bodoh. Black Noir tekan tu je. Tapi overall untuk The Boys kau bagi berapa rating? Daripada season 1 sampai aku bagi 10 out of 10 lah. Sorry, apa maksud kau? Maksudnya daripada season 1 sampai season 5 overall ratingnya 9/10. Okay lah. Satu tu season finale lah. Season finale. Tapi aku rasa season 4 okay, sebenarnya kan ramai yang aku dah beritahu jugalah, pernah borak jugalah dekat Yellow Pocket. Dia cakap masa season 5 ni lemah. Sebenarnya masa season 1 season 3 1 sampai 3 tu pun sebenarnya dia punya plotting story tu pun sebenarnya longgar juga. Maksudnya macam hanging. Ada kebanyakan scene-scene yang kita tengah excited ni. Sebenarnya itu adalah cliffhanger untuk hujung episod je. Kan selalu macam setiap awal episod dia akan bagi macam iklan propaganda bot kan. Dia macam habis macam tu je. Sebenarnya kelemahan, contoh dia kata kenapa tak banyak sangat scene action berlawan. Even though daripada season 1 sampai season 3 pun tak banyak action sangat. Dia banyak effect, koreografi. Adalah satu scene, aku rasa season 3 ataupun season 4 masa Black Noir dengan Deep datang ke markas The Boys, lawan, itu adalah sikit Black Noir, okey lah lawan-lawan sikit. Lepas tu tiba Starlight datang, hancurkan, and tiba Black Noir boleh terbang. Itu adalah sikit koreografi dia lah. Tapi a part of daripada season 1 sampai habis, it's not about berlawan ke apa. It's actually about propaganda. Tapi yang kuat tu, seronok tu, kita boleh tengok macam ni rupanya media propaganda dibuat. Season 1 sampai season 3. Season 4 tu dia dah mengarut. Season 5 tu dia lebih dah macam obsession Homelander kan. Antara season 1 sampai season 5, bagi kau season 5 paling barai lah. Season 4 pun dah buat boring. Season 4 tu dia dah start boring lah. Aku tengok macam lambat gila nak habis. Season 1, season 3 tu seronok lah. Yelah masa tu kan Starlight comel lagi kan. Cuma Annie comel je. Tapi Annie yang sekarang walaupun dia tak comel macam dulu, bagi aku dia still nampak hot lagi lah. Okay. Somehow macam tu lah. Faham. Okay. Sebab aku bagi rating tu The Boys overall 8. Kau bagi 8 okay. Somehow walaupun bagi aku setuju, aku sama page dengan kau. Season 4 dengan season 5 bagi aku barai. Betul. Tapi overall kewujudan The Boys ni bagi aku appreciate lah benda tu. Aku suka gila yang part dia keluar masa Marvel baru nak start balik. Dia kan lepas Endgame kan. Lepas Endgame baru dia nak start macam tu kan. So aku appreciate this kind of project. So aku bagi 8 lah. 8 still okay lah. Alright. So aku rasa tu je untuk The Boys. Okay. Kau nak sambung sikit dekat projek lain ke kita go through kepada setuju or no? Aku okay je, tak ada masalah. Boleh je. Kita main setuju or no? Okay. Boleh? Okay. Aku nak tanya soalan ni tapi aku rasa kau tak tengok lagi tadi kau mention Spider-Man. Tapi aku tengok lah dia kan aku potong-potong kan Spider-Man punya tu. Short to best lah. Okay. Aku seronok. Okay, kau bagi judgement daripada footage yang kau tengok Okay.
Nicolas Cage lagi bagus sebagai Spider-Man noir ataupun Ghost Rider? Okay, to be honest, aku rasa aku ada tengok juga. Kan diorang ada letak balik kat TikTok kan. Apa nama ni, Ghost Rider ni kan. Sama aku rasa script time tu corny gila. Finally someone said it. Corny kan? Kau dah tengok? Corny gila. Benda siap. Tapi time tu kan, Nicolas Cage tengah handsome kan. Sebelum dia ditro sebagai Superman, marah gila dia dimain-main ke dia marah kan. Aku rasa performance dia ada klip-klip tu, Spider Noir dia lagi menyelah. Oh, okay. Sebab kan masa ada scene dia mabuk, ya. Ni kan. Itu sebab dia buat tu dalam black and white, lagi feel sebenarnya. Betul. Kalau tengok colour dia kurang sikit sebab angle dia memang nak literally kau nak tengok dalam itu 90s ke? Dia 1930s, 30-an. Yes, zaman-zaman apa kan diorang ke zaman-zaman tu macam penyiasat tu. Betul, private investigator memang tengah naik kan. Aku rasa performance, tapi Ghost Rider lawan dengan Spider Noir, Ghost Rider. Yalah, itu not gonna lie lah. Kalau karakter apa pakai supernatural ni, somehow dia orang powerful lah. Dia powerful lagi pada Ghost Rider kalau lawan dengan Spider-Man Noir, automatic lah. Okay, kita dah cakap pasal kalah menang. Ni sidetrack sikit, bukan pasal superhero ke apa. Okay, baik. Dwayne The Rock Johnson, Steve Austin, Randy Orton, Undertaker dengan John Cena. Dia orang boleh kalahkan seekor gorila. Setuju ke tak? Setuju. The Rock boleh buat rock bottom. Stone Cold buat Stone Cold Stunner. Undertaker boleh buat Tombstone. John Cena boleh buat AA. Tapi ending dia tu, dia akan ditangkap oleh perhilitan sebab dia dah mengganggu. Boleh lah. Aku tak tahu actual sizing gorilla. Aku tak tahu. Ke kau ingat gorilla tu cerita King Kong yang besar tu? Tak ada. Tu fiction Ni normal gorilla yang kita nampak kat zoo lah kira. One lah. No, bukan one. Berapa orang? Aku 4 ke 5 orang? 4 lawan 5 kan? 5 lawan 1. Gorilla kalah. Sumpah bodoh. Kau tahu yang gorilla tu kuat gila. Dia kalau dah dia lah, dia akan ada pergelutan lah. Pergelutan ada. Tapi somehow aku rasa dia akan penat juga. Ada 5 tenaga. Walaupun ada antara diorang pakai steroid ke apa, aku tak tahu lah kan. Akan kalah. Itu aku punya pendapat aku lah. Antara 5 nama yang aku sebut ni, kau rasa siapa yang akan tewas lawan gorilla? Sama akan kecundang dulu lah kira. Ni lah Undertaker lah, dah tua. Yang muda Randy Orton ada buat RKO lu. Faham. John Cena buat AA. Aku pun ni kan. Bodoh sah. Okay, soalan ketiga. Setuju ataupun tak, sesiapa yang enjoy filem yang penuh dengan gory ataupun violent elements, maksudnya kau ni gila. Contoh projek aku sebut Contoh macam projek Saw, contoh macam projek The Boys, contoh macam projek Invincible, kau main tarik tali perut orang apa semua. Kalau kau enjoy scene-scene macam gitu, otak kau ni tak betul. Setuju ataupun tak? Subjektif sebenarnya. Subjektif Subjektif sebab aku enjoy, tapi aku tak adalah in real life tu aku macam aku nak lah somehow macam tu. Tak, aku tak macam tu. Aku macam beri tak boleh ni, in real life tak boleh buat. Macam aku nak terbayangkan, what if kalau dilakonkan, macam ni rupanya. I see. Aku tak sampai tak macam tu. Dia adalah consideration subjektif tu. Ada golongan yang memang macam serial killer, and then orang tu memang psycho daripada dulu. Dia boleh jadi macam tu. Tapi kena faham, ada juga golongan yang suka benda tu, tapi in real life tak sampai tahap buat macam tu lah. So jawapan aku subjektif. Sebab aku, kau play safe lah dia. Subjektif. Sebab dia ada golongan tu kepada dua. Dia ada golongan yang aku tengok ni sebab aku nak buat in real life. Tapi ada juga golongan yang aku suka tengok benda tu, tapi tak ada sampai tahap in real life bestnya nak buat macam tu. Ada golongan macam tu. Aku lah provennya, living proven. Jangan cakap aku psycho pula. Kira kau suka sebab kau nak figure out macam mana dia orang buat that scene. Betul saja. Nak masuk dark web tak boleh. Takut masuk dark web, nanti kan hacker masuk. Tengoklah benda yang ada legal, bayar RM29, 90 sen. Interesting take. Sebab aku kadang-kadang question macam, kita ambil contoh paling senang, The Boys. Walaupun ada scene macam pecah kepala, pecah badan apa semua kan, aku je tengok untuk kebaikan story tu sendiri lah. Cuma aku macam rasa macam tak selesa ya. Even aku bagi kau satu spoiler dalam cerita Invincible, ada part satu villain ni nama dia Conquest. Dia jahat dan dia kuat gila lah. Dia berlawan dengan Invincible tu, dia tepuk tangan dia dalam perut, dia tarik
isi perut tu sampai keluar, aku nak termuntah saya tengok scene tu. Dan bila aku tengok kat Aku TikTok bayang semua, pun macam barai juga. aku tengok kat TikTok, ramai orang enjoy benda tu. So aku macam, aku tak selesa nak tengok. Aku nak je skip 15 second, tapi orang enjoy scene tu. Sebab tu question tu datang untuk aku bagi tahu kau lah. Sebab masa zaman-zaman aku actively main internet, aku ada tengok juga Happy Tree Friends, kalau kau tahu. Okay. Yes, Happy Tree Friends tu dia sedikit sebanyak memberi aku pendedahan awal tentang benda-benda macam tu. But macam aku cakap, aku letakkan limit tu dalam diri aku untuk, okay Nep, ini tengok macam ni dah, aku cakap tak payahlah, macam orang lain mungkin ada yang tak boleh nak, macam cakap lah, dia menjadi lebih teruk. So reality check dia, macam aku cakap, ada golongan yang boleh control, ada golongan yang ke arah psycho. Nice lah, jawapan kau nice lah. Bukan ni sebab reality check memang ada lah orang tu boleh control. Kalau tak ada control, kenapa filem-filem yang macam gore tu dipublish kan? Maksudnya ada golongan yang boleh tahan, okay, that's it, habis, tamat. Agree. Review kat TikTok contoh, gitulah. Aku setuju. Bila kau cakap Happy Tree Friends ni, aku tu macam, oh lah. Itu lagi kan, dia luka, dia luka, dia perah lemon. Kalau dia kau tengok Happy Tree Friends lagi lah, dia luka tu. Ataupun apa, signboard jatuh kena kat kepala terbelah dua semua. Dua, dia acah nak tarik, tapi dia tarik dengan mata sekali. Gila tu lah. Aku layan aku layan. Jarang ada orang lain. Aku layan Happy Tree Friends. Barang baik. Okay. Setuju ataupun tak, Batman boleh kalahkan Spider-Man? Okay. Ni kau jangan cakap kalau Batman bersedia dia boleh kalahkan Spider-Man, tak? Okay. To be honest, aku rasa Batman. Apa soalan dia? Soalan dia, setuju ataupun tak Batman boleh kalahkan boleh. Spider-Man ada hati nurani, pull out punch. Batman ruthless bro. Dia tumbuk penjahat pun, dia vigilante. Dia nak bantai sampai separuh koma tu. Apa lagi Spider-Man? Tapi aku tak tahu lah kalau ada komik yang Superman dengan yang bercampur kan DC Marvel. Batman. Tapi aku tak tahu macam mana. Tapi somehow Spider-Man ni baik sangat bro. Dia ada hati nurani kan, macam masa zamannya Dr. Ock masuk badan Spider-Man. Okay, kan? superior Spider-Man. Dia kata, kuat juga sama Spider-Man ni. Tapi sebab dia baik, dia tarik pull out punch tu. So dia pun rasa terus je insaf. Hati nurani lah sebenarnya. Faham. Batman aku rasa itulah orang kata childhood problem lah, menjadikan dia lebih kejam. Faham. So Batman boleh kalahkan. Kau stand on Batman boleh kalahkan Spider-Man lah, tapi sama aku tak setuju? Aku tak setuju asal bagi sikit pendapat. Aku setuju yang kau cakap Batman boleh kalahkan Spider-Man. Cuma deep down aku rasa macam, let's say kalau Spider-Man tak ada hati nurani tu apa semua, Batman boleh dikalahkan. Ayat kau tadi kalau terbukti dalam komik ke storyline, dia memang ada hati nurani. Susah main kalau macam tu. Kalau gajah boleh terbang. Aku benar dengan correct plot. Okay lah. Fine. Tapi somehow Spider-Man tricky. Yalah. Tricky. Sebab kalau dalam tengok movie, dia pun boleh trickkan Batman, trickkan Doctor Strange pakai maths punya geometri, apatah lagi Batman. Exactly. Batman kau ada teknologi, itu je lah. Aku tak boleh sebab aku macam, faham? Of course ni kalau kalau tanpa hati. Okay. Spider-Man memang boleh tiaw dia sebab kekuatan dia memang different level daripada Bruce Wayne tu sendiri. Bagi aku lah. Kita berbalik kepada pucuk pangkal dia. Stanley buat Spider-Man sebab apa? Untuk provekan ada orang baik yang pelik, laba-laba. So aku tak, kalau lain, kalau Stanley cakap saya buat Spider-Man untuk jadi villain. So nasab keturunan. Adik 1-0. Alright, next. Okay. Actually ni last question lah untuk setuju or no. Okay, teruskan. Pendapat kau, setuju ataupun tak popcorn TGV lagi sedap daripada JSC? Simple. Setuju. Okay. Itu saja. Tak ada further explanation. Setuju. Kau suka yang basic ke ataupun yang ada coklat? Caramel. Oh shit, itu sedap siap. Sedap kan? Itu dah cukup. Okay. Simple. Alright, aku rasa tu je untuk korang plot kali ni. Tapi actually untuk pengetahuan viewers juga banyaklah kita dah borak pasal The Boss. Jadi aku harap korang It's a fun discussion. Aku seronok, aku enjoy. Macam kita borak tak ada record kan. Itu lah tu. Kita relax je. So aku having fun lah sebenarnya. Nak ucapkan sebenarnya thank you sebab datang sini. Thank you juga. Satu lagi untuk korang semua yang tak tahu, masa zaman-zaman awal dulu, sebelum masa aku tengah baru nak naik ni, baru aku nak pindah ke KL ni,
Anip is one of the people yang banyak membantu aku Yeah. untuk pergi ke premier lah. Betul. Sekali lah dengan Adib, dengan Izzat. Betul sekali. Sebab podcast. korang pun tahu kan, korang yang dah layan consume content feed, korang tahu macam mana dia boleh pergi jauh. I mean, cara dia storytelling, korang pun at least aku follow kau punya storytelling yang kau ada pernah nak buat komik, kau baca narrative tapi kau tak buat sebab penat. Tak, penat, sangat penat. Yes, sangat penat. Benda tu kalau one day kalau feed kau dah besar, kau ada orang yang boleh buat, kau masuk ke dalam slot. Boleh je. InsyaAllah. Seronok. Tu lah, aku teringin nak buat benda tu tapi macam dengan kapasiti yang aku ada Betul. In one day. InsyaAllah lah one day kan. Lepas tu aku macam tu, somehow aku bila asyik jumpa kau, aku macam tu hutang budi juga lah. Bila part, kau ingat kau pernah hantar aku balik daripada lokal? Alamak, tak ada apalah. Hutang budi Itu siap. sekali jalan. Sebab by right, kalau aku tak pergi benda tu, mungkin aku tak sampai ke tahap ni. Tak ada. Sama-sama lah. Itu macam Tuhan suruh aku untuk memudahkan usaha kau. Okey je, tak ada masalah. Harapnya ikhlas lah buat tu. Ikhlas. Kau tak ikhlas, Fik, bayarin duit minyak. Oh. Tapi tak, okey. Okay. Alright, Nip, aku nak ucapkan terima kasih. Thank you so much. Aku appreciate. Aku seronok sebab to be honest, aku sekarang tengah buat content di Pocket. Follower dia macam aku bidang aku copywriting. Video aku tak ada pengalaman sangat. So aku memang banyak review video Fik. Thank you. Tapi to be honest, aku tak boleh ngam energy kau, bro. Energy kau storytelling kat video tu, aku tak boleh nak ikut. Boleh kau, cuba. Tapi buat masa sekarang susah. Kau ada cara edit, obviously lah memang susah sikit lah. Tapi energy kau tu yang mahal, yang buat diorang ni semua ni tengok kau punya energy kau tu. Terima kasih sebab recognize benda tu. Betul. Itu yang aku suka sangat pasal Fik. Consistent energy. Bab yang benda-benda lain semua so nanti lagi Fik. Tapi energy kau tu consistent. Itu yang aku suka. Thank you. Apa-apa pun aku wishing the best untuk kau. Sama juga. Sama-sama kita. Yellow Pocket, untuk Kora-Kora Maca sendiri. Even sekali dengan Sembang Wayang juga. Sembang Wayang aku dah banyak, nantilah aku akan shoot juga. Untuk Doomsday, obviously. Spider-Man Brand New Day. Yes. Anything, Nick, last few words untuk correct plot people yang kau boleh sampaikan ke? Community macam ni, untuk Nerdy Alert, untuk kita nerd macam ni, untuk kita yang kita geek lah kan. Yelah, sebab tak semua orang layan pop culture macam ni. And kat Malaysia pun tak banyak tau. Agree. Tak banyak. I mean yang legend kita ni lah, apa nama, Buzzpop. Buzzpop, Buzzpop, tapi tak banyak orang yang borak. Nanti kalau borak, tak nak ni. Tapi kita nak borak seorang, at least ada satu community yang macam, aku tengok dekat reply kan, bila kau nak buat another fan screening. Fan screening. InsyaAllah lah, masih lagi dalam progress ni. Kali ni kau cari tim yang solid lah. Itu lah. Memudahkan keadaan, memudahkan kau. Faham. Siapa-siapa follower Fik yang boleh bagi komitmen, boleh je. Fik, aku ada macam ni, dia nak buat. Aku rasa kalau kau buat all out 100%. InsyaAllah boleh. Tolong buat Okay. Alright Nick, sekali lagi terima kasih sebab datang sini. Terima kasih atas semua input yang kau bagi. Hopefully kita tak jadi gaduh kan, tapi nantilah next episode lah. Next episode kalau kau boleh datang, kita gaduh je, tak ada masalah. Gaduh pasal DC ke whatever boleh je. Betul. InsyaAllah. Okay. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye.